Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Ali bin Akmal Khair, Wartawan Cilik SK Tunku Abdul Malik. Hari ini saya ingin melaporkan secara langsung suasana mesyuarat agung PIBG sekolah bagi tahun 2025. Bahasa Melayu 30, Bahasa Tamil 41, Matematik 18. PIBG sekolah Tunku Abdul Malik. Sebenarnya kita masih lagi dalam Syawal, maka saya mewakili jawatan kuasa PIBG mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan berkaitan dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam. Cabutan bertuah. Assalamualaikum Puan Guru Besar. Waalaikumsalam Fawaz. Apakah pandangan Guru Besar tentang kerjasama antara PIBG dengan pihak sekolah selama ini? Okey, terima kasih Fawaz. Hubungan antara PIBG dengan pihak sekolah sepanjang perjalanan sesi persekolahan ini menunjukkan satu hubungan yang erat, yang mana PIBG bukan saja memberi sokongan daripada segi idea ataupun daripada sokongan fizikal, namun PIBG adalah satu penyumbang utama dari segi kewangan. Jadi harapan semoga hubungan yang terjalin erat ini demi sebuah kecemerlangan sekolah diteruskan dan insya-Allah akan ditingkatkan untuk melahirkan kementerian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Apakah pandangan Tuan tentang peranan PIBG dalam memajukan sesebuah sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama meriahkan acara agung PIBG hari ini. Alhamdulillah. Sebenarnya PIBG ini adalah satu aktiviti yang bagi saya sangat penting dalam sebuah sekolah, di mana ia dapat menghubungkan di antara waris dan juga sekolah, dia pentadbir sekolah ini. Biasanya kalau ada masalah-masalah yang berlaku di antara murid dan sebagainya, PIBG inilah adalah salah satu yang boleh memudah carakan dan juga membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pada masa yang sama juga, bagi saya sebagai saya juga salah seorang yang terlibat dalam PIBG. Saya nampak PIBG ini boleh bertindak membantu dan menarik ibu bapa untuk bersama-sama membantu sekolah dalam menjayakan anak-anak ini. Itu daripada segi kewangan dan sebagainya, dan juga dapat memastikan anak-anak ini semakin berjaya dan lebih bertahan lagi, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum Puan. Sebagai ahli dalam persatuan PIBG sekolah, apakah cadangan untuk menggalakkan lebih ramai ibu bapa hadir semasa mesyuarat PIBG dilaksanakan? Waalaikumsalam.
Cadangan saya supaya parent lebih ramai datang untuk mesyuarat PIBG. Salah satunya adalah dengan mungkin mewajibkan setiap parent kena datang untuk mesyuarat PIBG ataupun juga untuk memberi sedikit penghargaan ataupun cenderahati setiap parent yang datang ke mesyuarat PIBG. Baik, terima kasih Puan. Saya sebagai wartawan cilik, saya sangat bangga dapat menyaksikan semangat kebersamaan yang sangat tinggi di dalam komuniti sekolah kita. Semoga PIBG terus maju dan sekolah kita terus cemerlang. Sampai di situ saja laporan saya. Saya Ahmad Fawz Ali bin Akmal Khair melaporkan untuk SK Tunku Abdul Malik. #SmartTeam.